Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada semua warga UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai Friday kita pada hari ini. Moga ia dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua warga UiTM. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada hari Sabtu 7 Jun bersamaan 10 Zulhijjah, kita akan menyambut salah satu hari kebesaran dalam Islam, iaitu Hari Raya Aidiladha atau lebih dikenali sebagai Hari Raya Korban. Jadi jika Aidilfitri sering dikaitkan dengan kemenangan, tetapi Aidiladha pula mengingatkan kita kepada nilai pengorbanan. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan mula pulang ke kampung dan meraihkan Hari Raya Aidiladha pada minggu depan, kita bawakan dulu Friday khas yang berkait rapat dengan Hari Raya Aidiladha dan akan disampaikan oleh seorang individu hebat yang tidak asing lagi di kalangan kita, iaitu Timbalan Pengarah Profesional dan Operasi Hospital Al-Sultan Abdullah, Datuk Haji Khalid bin Haji Ibrahim. Dengan tajuknya Falsafah Korban, Amanah dalam Pekerjaan, Satu Pengorbanan. Jadi hari ini kita berpeluang mendengar secara langsung perkongsian beliau yang sangat bernilai tentang bagaimana falsafah korban boleh diterapkan dalam konteks pekerjaan supaya kita semua dapat mengambil iktibar dan meningkatkan prestasi serta sikap profesional kita dalam tugasan harian. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Datuk Khalid untuk menyampaikan perkongsian beliau. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Datuk Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian sumber manusia Hospital Al-Sultan Abdullah yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi atau berbincang dengan semua yang hadir di alam maya dalam topik yang saya akan kupaskan, iaitu falsafah korban, amanah dalam pekerjaan, satu pengorbanan. Baik, sebelum saya meneruskan perbincangan pada pagi ini, kita terutama sekali kita umat Islam, kita sedia maklum bahawa dari kecil lagi sampailah ke dewasa, kita selalu mendengar perkataan Hari Raya Korban ini. Dan saya masih ingat kalau apabila kita menunaikan sunat Aidil Adha, selepas sunat Aidil Adha kita akan ada khutbah. So jadi kita sentiasa mendengar khutbah mengenai korban ini. Dan saya masih ingat ada kanak-kanak yang berada di tempat di tepi saya, dia sentiasa mengatakan bahawa khutbah sama je dekat. Setiap tahun apabila Hari Raya Korban, ceritanya cerita yang sama katanya. So di atas konsep itulah saya rasa kita kadang-kadang kita terlepas pandang tentang apa yang sebenarnya daripada falsafah Hari Raya Korban ini. So pada pagi ini saya cuba kaitkan falsafah korban ini dengan amalan kerja kita harian. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini saya objektif ceramah saya adalah untuk memahami falsafah korban dalam Islam. Yang keduanya adalah untuk mengaitkan nilai pengorbanan dengan amanah dalam pekerjaan kita, dan juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga menilai ciri-ciri positif hasil daripada ibrah korban ini. Mungkin urus dia slide nombor 2. Okay, apabila tiba Zulhijjah, maka tidak dapat tidak pastinya kita akan membicarakan berkaitan haji dan ibadah korban.
ketika saudara-saudara kita sedang berjihad menunaikan fardu haji di Makkah Al-Mukarramah, kita pula dianugerahkan satu ibadah yang sangat dituntut untuk melaksanakan, iaitu ibadah korban. Kalimah korban berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud mendekatkan. Manakala menurut istilah syarak, korban ialah sembelihan binatang ternakan seperti unta, lembu, kambing dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah ini dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud, daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat dari petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ayat ini menyeru manusia kepada ketaatan yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana pengorbanan dan pengabdian diri itulah yang menjadi tunjang utama dalam ajaran Islam. Tarbiyah pengorbanan adalah pertujuan untuk melatih umat Islam supaya membiasakan diri berkorban sesuatu yang dimiliki agar lebih bersyukur dan suka berkongsi rezeki dengan yang lain. Baik. Pengenalan kepada konsep korban itu saya telah terangkan sejak tadi dalam bahasa dan juga bahasa istilahnya. Slide seterusnya. Saya telah terangkan tadi korban dalam konteks ibadah dan simbolik pengabdian kita kepada Allah, dan ayat Al-Quran yang berkaitan, slide yang seterusnya, iaitu yang saya baca terjemahan tadi, surah Al-Hajj ayat 37. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita baik sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kanak-kanak yang di tepi saya apabila solat Aidil Adha mengatakan bahawa khutbah selepas solat Aidil Adha sama setiap tahun. So sebelum kita berbincang lebih lanjut untuk mengaitkan ibrah ini, ibrah korban ini dalam suasana pekerjaan kita, marilah kita melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah ataupun kekasih Allah. Seorang Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang terkenal dengan tauhid yang kukuh dan juga menjalani ujian yang berat dan juga ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda dilahirkan di kawasan Mesopotamia ataupun Iraq hari ini dalam suasana masyarakat yang menyembah berhala. Dan setelah mempertahankan akidah tauhid dan dihukum oleh Raja Namrud, baginda berhijrah ke Syam dan juga kemudian ke Mekah. Kalau sesiapa yang pernah ke Palestin, mungkin pernah ke Masjid Al-Ibrahimi yang di mana dekat situ kita ada makan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, semuanya berada di situ. Dan yang kedua, tentang Nabi Ismail secara ringkas. Ianya adalah anak yang dinanti dan doa yang diperkenankan. Nabi Ibrahim telah lama menanti zuriat, dan pada usia tua Allah mengurniakan seorang anak lelaki bernama Ismail alaihissalam, hasil perkahwinan dengan Siti Hajar. Ismail lahir di usia tua Nabi Ibrahim dan menjadi harapan serta kesayangan kepada baginda. Namun
Ujian terbesar datang apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri sebagai bentuk ketaatan. So, kalau kita melihat asal-usul ibadah korban ataupun peristiwa besar ini, perintah ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Dan sebagai seorang Nabi, mimpi itu adalah wahyu. Dalam surah As-Saffat ayat 102, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apakah pendapatmu? Ismail dengan tenang dan patuh menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim bersedia menyembelih Ismail, Allah menahan pisau daripada melukainya dan menggantikan Ismail dengan seekor kibas dari syurga. Ayat As-Saffat ayat 107, dan kami tebus anak dengan seekor sembelihan yang besar. So, apakah hikmah dari sejarah ini? Hikmah dan signifikasi ibadah korban ini, peristiwa ini menjadi asas kepada ibadah korban yang disyariatkan kepada umat Islam. Ia disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dan tujuan korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daging dan darah korban itu tidak sekali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Surah Al-Hajj ayat 37. Apakah falsafah yang kita dapati daripada ibadah korban ini? Sebelum saya nak kaitkan dengan pekerjaan kita, falsafah yang berkait dengan pekerjaan ibadah korban adalah ia menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan yang telah diberikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjamin pertambahan rezeki bagi sesiapa yang menyukuri nikmatnya. Yang keduanya adalah menyemai semangat untuk berkorban, iaitu berkorban harta, masa dan tenaga demi kemaslahatan ummah dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama umat Islam. Sesuai dengan maksud hadis bahawa tangan yang di atas lebih baik dari yang di bawah, iaitu yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Rezeki yang ada dikongsi bersama, lebih-lebih lagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan keempat, mengajar supaya berlaku ihsan walaupun terhadap haiwan. Tata cara dan sunnah dalam sembelihan menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan ihsan dan kebajikan walaupun terhadap haiwan. Yang saya hormati sekalian, ibadah korban ini banyak pengajarannya ataupun ibrahnya yang sangat relevan dalam kehidupan seharian dan juga dalam dunia pekerjaan. Kita lihat tadi pengorbanan Nabi Ibrahim AS, iaitu lambang ketaatan tanpa syarat. Itu lambang ketaatan tanpa syarat. So, kalau kita dalam kerja, kita diminta melakukan kerja yang sukar, mencabar dan juga tidak popular. Jika baik untuk organisasi dan tidak melanggar polisi, tidak melanggar akta, tidak melanggar syarat, maka teruskan. So, dalam pengorbanan ini juga, lambang ketaatan tanpa syarat ini juga adalah pengorbanan masa, tenaga, kepentingan peribadi adalah syarat untuk kejayaan. Yang kedua adalah pengorbanan
Nabi Ismail AS itu menandakan reda dan patuh kepada tanggungjawab. Kita mesti ada sikap yang positif terhadap tanggungjawab kita. Reda dan profesional dalam menerima arahan ataupun perubahan dalam organisasi. Walaupun berat. Itu kita kena reda demi kebaikan dan juga jasa kita kepada organisasi kita. Yang ketiga adalah korban bukan sekadar binatang, tetapi kita juga mesti mengorbankan jiwa, kita mesti juga mengorbankan masa, kita juga mengorbankan ego kita. Dalam kita melaksanakan tugas kita, kadang-kadang kita mengorbankan waktu rehat demi menyelesaikan tugasan kita. Dan kadang-kadang kita korbankan ego demi menjaga keharmonian pasukan kita. Seorang ketua kena korbankan ego, kena turun ke bawah, kena bersama dengan pasukan. Dan kadang-kadang kita akan korbankan keselesaan demi kemajuan kerjaya dan juga organisasi kita. Seterusnya, cuba kita lihat. Niat yang ikhlas melahirkan pengorbanan yang bernilai. Hasil kerja lebih diberkati dan niat yang baik dan ikhlas. Itu adalah yang kita rasa kita harus lihat. Jadi kita akan jadilah insan beramanah seperti Nabi Ibrahim, taat seperti Nabi Ismail, dan ikhlas dalam setiap pekerjaan. Kalau kita nak jadikan syarat ataupun kerja itu sebagai satu ibadah, Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan dalam buku beliau, 3 syarat utama kalau kita nak menjadikan kerja itu sebagai satu ibadah. Yang pertama adalah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerja dan niat kita bekerja adalah sebagai tanggungjawab kita kepada organisasi kita dan kepada keluarga kita dan juga kepada ummah. Bukannya bekerja hanya kerana gaji dan upah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak jadikan kerja ini sebagai satu ibadah dan satu pengorbanan kita, setiap pagi selepas solat subuh, kita akan mulakan perjalanan kita untuk pergi bekerja. Adakah niat kita turun daripada rumah tadi, niat yang betul? Niat nak melaksanakan tugas ataupun kalau kita sebagai ketua, hari ini niat, teringat. Kalau matron, saya nak marah sistem buat kerja yang betul. Kita sebagai ketua, saya nak marah kerana itulah semalam dia hantar lewat. Ini tak boleh. That is nawaitu, niat itu mesti betul dalam kita melaksanakan tugas kita. So setiap pagi sebelum kita memulakan perjalanan kita turun daripada rumah, kalau nak jadikan kerja itu sebagai satu ibadah, niat itu mesti betul. Itu perkara pertama. Ini Yusuf Al-Qaradawi mengatakan sedemikian. Yang kedua, kalau nak jadikan kerja itu sebagai satu ibadah, pengorbanan kita dalam tugasan kita, ianya mesti dilakukan secara halal dan baik. Maksud, sumber kerja itu mesti halal. Kos kita yang bekerja dengan kaki tangan kerajaan dan juga swasta dan sebagainya, kerja kita adalah kerja halal. Tetapi kalau kita terlibat dengan rasuah,
penipuan, penindasan, maka hasilannya adalah tidak halal. Dan kita kena ingat, penipuan ini bukan sahaja dari sudut kerja tadi. Kadang-kadang kita penipuan masa ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa maksud penipuan masa? Kadang-kadang kita bila kita kat rumah, kita tak ingat nak melaksanakan sesuatu benda lah. Tetapi apabila sampai saja ke tempat kerja, oh, aku terlupalah tadi nak untuk bayar bil air, bil elektrik. Oh, aku terlupalah nak pergi postkan barang yang isteri aku nak jual online tadi. Apa maksudnya? Yang maksud saya adalah kita tak boleh penipuan masa dalam kita melaksanakan tugas kita. Sebab itu saya semasa saya bertugas dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu, saya selalu menyatakan kepada kaki tangan saya yang overtime. Boleh tak kalau you overtime 10 jam atau 12 jam tu, saya potong 1 atau 2 jam. Dia kata, kenapa bos mau potong? Saya kata, ini you kena bayar zakat. Dia tak faham apa maksud saya zakat. Saya kata, kadang-kadang masa kamu bekerja, kamu curi masa, kamu keluar tanpa menggantikannya balik. Tetapi apabila kamu buat overtime, saya nak potong, kamu tak nak. So saya kata untuk menyucikan tadi, you sepatutnya dengan ikhlas hati potong balik 1 ataupun 2 jam daripada overtime kamu. Terserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada ikhlas ataupun tidak. So tuan-tuan dan puan, kalau kerja nak jadikan sebagai satu ibadah tadi, ia mesti dah dilakukan secara halal dan baik. Dan halal itu tidak semestinya pekerjaan itu. Semestinya pekerjaan itu mesti halal lah. Dan kita jangan terlibat dengan rasuah, penipuan dan juga penindasan. Dan penipuan tadi, penipuan masa juga adalah satu penipuan. Yang ketiga, kalau kita nak jadikan kerja itu sebagai satu ibadah adalah menepati akhlak Islam. Maknanya kita kerja dengan jujur, tekun dan bertanggungjawab dan berdisiplin. Akhlak Islam adalah menyatakan bahawa kita mesti kerja dengan jujur, tekun, bertanggungjawab dan berdisiplin. Ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh syarat pekerjaan kita. Kita mesti bertanggungjawab dan berdisiplin dan tekun dan jujur. Tetapi kadang-kadang kita dalam kita melaksanakan tugas kita, ini akan terlepas pandang. Kadang-kadang kita bila datang kerja, kita menggunakan komputer apabila ada kerja setengah-setengah, kan streaming, tengok TikTok, tengok Facebook, jual online. Maaflah, saya cakap sedemikian, saya tidak mengatakan semua macam itu, tetapi ada di antara kita yang menggunakan kemudahan itu untuk diri sendiri pada masa melaksanakan tugas. Jadi Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa kalau kita nak menjadikan kerja itu sebagai satu ibadah, kena ikut 3 syarat utama. Niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dilakukan secara halal dan baik dan menepati
akhlak Islam. Di samping itu juga kita mestilah menepati masa dan jaga hubungan seramai. Ini sangat penting. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat apakah falsafah korban yang kita bincangkan tadi? Kalau kita tengok falsafah amanah dan tanggungjawab, amanah bukan sahaja tugasan, tetapi juga tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat, iaitu pengurusan masa kita, etika kerja kita, dan komitmen kita. Dan kalau kita masih ingat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita nak lihat kembali kepada iktibar daripada sifat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail ini. Dan macam mana kita nak aplikasikan ke dalam kerja kita. Iktibar dari sifat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail adalah, nilai yang pertama adalah yang saya telah ulas, saya nak ulas balik, nak aplikasikan dalam pekerjaan adalah, satu nilai yang kita dapati daripada sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah ketaatan kepada perintah. So, kalau kita aplikasikan dalam pekerjaan kita, ketaatan kepada perintah adalah kita patuh kepada arahan selagi tidak melanggar polisi ataupun syarak. Ketaatan kepada perintah. Kita melaksanakan tugas kita kena ikut polisi, kita kena ikut SOP, taat kepada perintah ketua kita selagi ianya tidak melanggar etika, polisi ataupun syarak. That is pertama. Nilai yang pertama yang kita dapat iktibar daripada sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua, nilai yang saya lihat adalah keikhlasan. Keikhlasan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. So, keikhlasan itu apabila kita apply dalam pekerjaan kita, kita meniatkan kerja itu sebagai satu ibadah dan bukan hanya kepada gaji. Dan saya telah terangkan macam mana kita nak mencapai ataupun nilai-nilai niat kerja sebagai satu ibadah. Yang ketiga, sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita dapati dalam peristiwa ini adalah redha dan sabar. Maknanya kita bila kita aplikasikan dalam pekerjaan kita adalah, dalam kita menghadapi cabaran, kita hadapi cabaran kerja, kita hadapi dengan tenang dan secara matang. That is redha dan sabar. Nabi Ibrahim pun redha, Nabi Ismail pun redha. Ini nilai daripada peristiwa tersebut. So, kita juga redha dan sabar, nilai itu kita terjemahkan dalam aplikasi dalam pekerjaan adalah hadapi cabaran kerja dengan tenang dan matang. Yang keempat, nilai keberanian. Berani. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berani. Walaupun Nabi Ismail ianya akan disembelih. Keberanian ini kalau kita terjemahkan dalam
aplikasi pekerjaan kita lah, kita akan tegakkan kebenaran walaupun perlu berkorban. That means kita dalam kerja kita, kalau ianya benar, kita kata benar. Kalau tidak, kita katakan tidak. Jangan kita, disebabkan oleh nak untuk bos kita, so kita kata ya, walhal benda itu salah. Dan sifat kelima yang ada yang kita boleh pelajari adalah kesediaan berkorban. So kita meletakkan misi organisasi melebihi daripada kepentingan diri kita. Ini adalah pengorbanan ataupun sifat ataupun iktibar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita dapati daripada peristiwa ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, mungkin saya akan teruskan dengan slide saya pada pagi ini. Saya harap kita teruskan kepada falsafah yang iaitu definisi amanah dalam pekerjaan. Saya minta apa itu amanah dari sudut Islam? Kan kita sedia maklum sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kamu adalah pemimpin. Apa yang dimaksudkan dengan setiap kamu itu adalah pemimpin? Kita akan menjadi pemimpin kepada diri kita. Kita juga akan menjadi pemimpin kepada keluarga kita. Kita juga akan menjadi pemimpin kepada mungkin dalam taman kita, dalam organisasi kita. Maknanya kita adalah pemimpin. Tengah orang kata, saya bukan pemimpin. Saya hanya pengikut. Salah. Sebab kita mesti memimpin diri kita. So, untuk memimpin diri kita, dalam nak memimpin diri kita dan memimpin orang lain, perkataan yang pertama yang harus wujud dalam diri kita adalah amanah. Okey. Cuba kita lihat apa jenis amanah-amanah yang ada. Next slide. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Itu diterjemahkan ke dalam ibadah. Dan ibadah ini adalah yang harus kita terjemahkan dalam beberapa perkara. Banyak ibadah kita sebab amanah kita. Solat 5 waktu, puasa dan lain-lain lagi. Itu amanah kita kepada Allah. Hanya Allah dan kita saja yang tahu. Orang lain tidak tahu. So, kalau itu maknanya amanah. Hanya kita yang tahu dan Allah SWT yang tahu. Itu macam mana kita beribadah kita dengan Allah SWT. Kalau kita bangun solat tahajud, siapa yang tahu? Hanya diri kita dan Allah. Dan amanah yang kedua adalah amanah kepada manusia. Kepada manusia sebab kita berdepan dengan manusia. Kalau kita bekerja, amanah kita dalam kerja kita. Kita kalau dalam organisasi kesihatan, kita sentiasa berdepan dengan pesakit.
Maka apa tugasan yang utama kita? Kita ingin membantu pesakit kita. Kita ingin menyembuhkan pesakit kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah amanah yang diberikan melalui pekerjaan kita. Dan amanah itu kita terjemahkan sebagai kerja sebagai satu ibadah untuk menghalalkan upah yang kita dapat. Kita tak curi tangan, kita bertanggungjawab, kita melaksanakan tugas dengan tekun, dengan ikhlas. Dan amanah kepada manusia juga amanah kepada keluarga kita. Kita tidak menipu keluarga kita. Kita mencari pendapatan yang halal untuk keluarga kita. Bukannya duit rasuah, bukannya duit mencuri, bukannya gaji daripada kita tidak hadir bertugas ataupun gaji yang kita claim sepatutnya 2 jam, kita claim 4 jam. Itu amanah kita kepada keluarga. Dan seterusnya adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah masa. Ini yang kita dah ulas di awal perbincangan tadi. Dan amanah diri sendiri juga berkait dengan potensi diri kita. Kadang-kadang potensi kita, tak apalah aku nak buat sikit-sikit je. Ini bermakna kita tidak amanah. Sebab itu kita kadang-kadang kalau kita tahu dan kita amanah dalam pekerjaan kita, kita tahu lebih, kita bagi tahu. Kita zahirkan apa yang ada dalam diri kita. Kita amanah kerana kita boleh melaksanakan lebih daripada itu. Terusnya, next slide. Falsafah korban dalam pekerjaan. Ini bahagian kedua saya nak terangkan falsafah korban dalam pekerjaan ini. Kita mestilah menolak sikap mementingkan diri. Dan kita mesti sanggup berkorban demi hasil kerja yang berkualiti. Dan terusnya adalah tanggungjawab sebagai satu pengorbanan. Masa, tenaga dan emosi dikorbankan demi amanah kerja kita. Contoh kita petugas kesihatan, kita sebagai pensyarah, kita sebagai guru, kita sebagai pekerja am. Ini adalah tanggungjawab. Tanggungjawab adalah sebagai satu pengorbanan. Tanggungjawab kita, pengorbanan masa kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan emosi kita demi amanah kerja. Dan kita juga mesti sedar kesedaran spiritual dalam pekerjaan. Yang saya ulas tadi, setiap tugasan adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pekerja yang amanah itu diganjari dengan pahala. Peringkat yang ketiga yang saya nak bincangkan pada pagi ini adalah nilai-nilai murni hasil daripada ibrah korban. Ini adalah nilai-nilai murni hasil daripada ibrah korban. Iaitu, tadi saya telah terangkan pada peringkat awal dan kita akan terangkan sedikit lagi untuk kita melihat dalam suasana pekerjaan kita. Iaitu ikhlas, sabar, taat, redha dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi pada ciri yang pertama, keikhlasan. Next slide. Ciri pertama adalah ciri keikhlasan. Niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melaksanakan kerja kita dengan penuh tulus ikhlas. Bukan kerana paksa.
bukan kerana bos, bukan kerana takut orang komplain. Dan kita melaksanakan tugas ini niat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala, dan kita ingin mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana membantu, memudah carakan kepada klien kita di samping mendapat gaji kita. Dan kita tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Setengah-setengah kita melaksanakan tugas tu, kita nak suruh orang tengok kita nak suruh bos tengok kita, nak suruh orang puji kita dan sebagainya. Bagi kita, yang penting adalah ikhlas dan niat semata-mata kerana Allah dan tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Yang kedua adalah, ciri kedua daripada ibrah korban ini adalah ketaatan tanpa ragu. Saya telah ulas di atas tadi, Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah tanpa ragu. Kalau kita, saya rasa kita tidak akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. So, begitu juga dalam kerja. Kita mesti patuh arahan dan ikut peraturan disiplin. Ini yang susahnya. Kita tahu ada beberapa pelanggaran disiplin yang sengaja dilakukan nak menguji sama ada pihak atasan ataupun pihak yang berwajib mengambil tindakan ataupun tidak. Ada juga. So dalam kita melaksanakan tugas, kita mestilah taat tanpa ragu, sepatuh arahan selagi ia tidak bertentangan dengan etika, disiplin dan juga syarak. Yang ketiga adalah sanggup berkorban. Korbankan keperluan pribadi demi maslahat umum. Maksud adalah korban keperluan pribadi, kita korbankan masa kita korbankan ego kita korbankan amarah kita, banyak benda yang kita berkorban. Dalam membantu organisasi, kadang-kadang kita bantu rakan sekerja. Kalau kata, kita ada deadline nak buat benda ni, kita sanggup berkorban, kita sanggup sampai 2 pukul 3 pagi, kita sanggup melaksanakan tugasan lebih masa. Tak apalah bos, saya tak tuntut allowance lebih masa, saya ikhlas kerana nak membantu kerana rakan saya sakit, rakan saya MC. Ini kita sanggup berkorban. Kadang-kadang kita kerja lebih masa, kita cakap tak apalah, saya kerja lebih masa, saya tak ambil cuti, saya tak nak convert tu cuti, saya tak nak convert pun tu monetary. Tak apa, ikhlas saya sanggup berkorban. Ini adalah satu amalan yang dituntut dalam Islam dan juga dituntut secara peribadinya. Dan ciri keempat adalah tawakal dan redha. Kita korbankan keperluan peribadi demi masalah umum. Dalam organisasi kita bantu rakan sekerja kita. Teamwork. Sebab itu kalau kita lihat dalam budaya kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada 3. Teamwork, iaitu kerja berpasukan, caring, iaitu perkhidmatan penyayang, dan profesionalisme. Profesionalism. Apa maksud profesionalisme? Profesionalisme ini maksud dia adalah, kalau kita kataan profesionalisme itu dia ada 2, iaitu di depannya profession, di belakangnya isma. Profession bermaknanya kita ada ilmu dalam bidang tersebut.
Ism itu kita melaksanakan tugas kita secara kita berilmu. Maknanya kalau kita sebagai doktor, kita melaksanakan tugas dengan ilmu doktor yang kita ada. Kalau kita kerani, kita melaksanakan tugas kita dengan ilmu pengkeranian kita itu. Kalau kita sebagai juru teknologi makmal perubatan, profesionalism kita adalah maksud kita melaksanakan tugas kita dengan ilmu kita sebagai juru teknologi makmal perubatan. So dalam ini adalah yang dimaksudkan dengan profesionalism itu. Di samping kita tawakal dan redha melaksanakan tugas itu, kita mestilah sampaikan dalam konsep tawakal dan redha. Seterusnya adalah ciri kelima adalah komunikasi dan persetujuan. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dialog terbuka, iaitu di antara bapa dan anak. Bapa menyampaikan mimpi, iaitu dalam hal ini mimpi untuk Nabi Ibrahim adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ismail. Ianya dialog terbuka bagi itu. Dan Nabi Ismail bersetuju. Dan dalam organisasi kita, komunikasi amat penting. Komunikasi, saya ulang, komunikasi sangat penting. Kadang-kadang saya selalu menyatakan bahawa istilah communication paralysis ataupun stroke paralisis ni kita lumpuh komunikasi. Sebab komunikasi tidak sampai ke bawah. Kadang-kadang komunikasi hanya terlekat di peringkat atas. Bos tak menyampaikan kepada anak buah di bawah. Itu menyebabkan keharmonian itu tidak ada dalam kita melaksanakan tugas. Dalam contoh cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, komunikasi dan persetujuan secara terus dicakap secara direct. Sebab itu kita dalam organisasi kita ada perhimpunan pagi, kita ada town hall, kita ada perjumpaan di antara ketua dan juga kelompok. Kita ada MBJ, majlis bersama jabatan. Kita ada pelbagai channel dalam organisasi, iaitu untuk menyampaikan komunikasi itu secara terus. Dan ini amat penting. Terusnya adalah ciri keenam, ketabahan menghadapi ujian. Korban bukan mudah. Nombor 6. Rustia, nombor 6. Ketabahan menghadapi ujian. Korban ini bukan mudah. Ianya satu ujian besar. Dalam kerja kita menghadapi tekanan, kita hadapi cabaran, tapi kita mesti tabah. Kerja mana yang mana senang, kerja mana yang tak ada masalah. Cuba tuan-tuan cakap. So, dalam kita menghadapi masalah, kadang-kadang masalah klien kita, kadang-kadang masalah rakan sekerja kita, kadang-kadang masalah bos kita. Karena kalau kita sebagai seorang pemimpin, you must learn how to deal with difficult client and how to deal with difficult staff. Itu sangat penting. How to deal with the difficult client, juga how to deal with difficult staff. So kita mesti tabah menghadapi ujian ini. Ini part of puzzle kita sebagai pekerja. Dan terakhirnya adalah nilai integriti dan kejujuran. Kita mesti berpegang pada prinsip kita, walau apa pun kita diuji. Kita sebagai kaki tangan awam, kita diuji, kita disogok dengan duit, kita disogok dengan rasuah, but kita mesti berpegang kepada prinsip kita. Kita tidak menipu dan kita tidak menyalahgunakan kuasa dalam melaksanakan tugas.
Terusnya juga, next slide, is bekerja sebagai khalifah. Kita melaksanakan tugas sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dan amanah pekerjaan adalah tanggungjawab yang suci yang harus kita lakukan. Saudara dan puan yang saya hormati sekalian, apakah korban zaman kini? Next slide. Korban zaman kini. Next slide please. Iaitu tidak semestinya kita menyembelih haiwan. Tapi kita mengorbankan masa kita mengorbankan keselesaan kita mengorbankan kehendak demi kebaikan. Sama ada kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan organisasi kita, itu juga adalah merupakan pengorbanan. Tidak semestinya penyembelihan haiwan itu sahaja korban. Tapi kita mengorbankan masa, kita mengorbankan keselesaan kita, dan kehendak kita demi kebaikan keluarga kita. Itu satu pengorbanan besar. Kita tak? Seorang ayah dia tak cakap dia tak ada duit kepada anak dia. Dia mementingkan keluarga, keharmonian keluarga itu. Terusnya adalah tanda pekerja yang amanah. Tanda pekerja amanah adalah kita dah ulas tadi adalah menepati masa. Gunakan sumber. Dan saya telah terangkan tadi profesional dan adil dalam melaksanakan tugas. Mestilah profesional. Kalau kita ada ilmu, kita laksanakan tugas dengan terbaik dalam profesion kita. Terusnya, contoh realistik pengorbanan di tempat kerja. Pegawai bekerja lebih masa tanpa tuntut bayaran. Guru bersedia berkhidmat di pedalaman. Jururawat kekal berkhidmat walaupun berisiko, tapi setengah-setengah tak nak berkorban, nak lebih, join swasta, join pergi ke Saudi dan sebagainya. Ada juga kan. But ini adalah contoh-contoh pengorbanan di tempat kerja. Kita kadang-kadang kita apabila ditukarkan ke pedalaman, kita tak nak, kita tak mahu berkorban. Terusnya motivasi dari ibrah korban. Jika Nabi sanggup berkorban untuk anak, mengapa kita tidak sanggup berkorban dengan sikap malas kita? Sama-sama kita berkorban, mengikis sikap malas kita, kerana ganjarannya besar di akhirat. Tuan-tuan dan puan, sebagai penutup dan lulusan, korban bukan sekadar ritual. Ianya adalah nilai hidup. Amanah dan pengorbanan saling melengkapi. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, saya nak tutup perbincangan pada pagi ini. Sudah cukup hampir 1 jam. Mungkin kalau ada soalan selepas ini. Jadilah insan beramanah seperti Ibrahim, taat seperti Ismail, dan ikhlas dalam setiap pekerjaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada urus dia. Terima kasih Datuk. Baiklah, seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada pertanyaan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita. Okey Datuk, ada soalan? Datuk boleh dengar? Ya saya. Ya, soalannya saya tak nampak. Datuk kata tadi amanah dalam pekerjaan, tapi macam mana pula macam arahan yang kita terima itu dirasakan kurang sesuai atau kurang relevan dengan tugas kita? Patutkah kita terus berkorban dengan patuh saja atau lebih baik berani menyuarakan pandangan secara berhemah? Mana satu yang lebih tepat dalam menjaga amanah? Terima kasih Datuk.
bagi saya, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, dalam kita melaksanakan tugas adalah komunikasi dan secara terbuka. Sebagaimana yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So, dalam bidang tugasan kita, kalau tugasan yang disuruh ketua menyuruh itu adalah satu perkara yang tidak relevan ataupun melanggari polisi dan SOP, kita patut duduk bersama. Kita patut berbincang. Kita dapat menyatakan supaya apabila timbul masalah nanti, ianya tidak dipersalahkan kepada kita. Itu lebih baik kita terangkan kepada ketua kita bahawa tugasan ini adalah tidak menepati SOP, tidak menepati polisi. Tetapi kalau bos suruh saya laksanakan tugas ini juga, saya boleh laksanakan. Tetapi kepertanggungjawabannya adalah pada organisasi ataupun ketua. Jangan dipersalahkan kepada saya apabila ianya timbul masalah. Kerana ianya clear, ianya adalah bertentangan. Bagi saya, lebih baik kita berdepan, kita memberitahu secara ikhlas dan menunjukkan bukti bahawa ini adalah tidak betul. That is my answer lah. Okey Datuk, bagi soalan terakhir, tadi Datuk ada cakap antara ciri-cirinya ialah komunikasi dan persetujuan. Jadi Datuk sendiri tentu ada banyak pengalaman dalam berkomunikasi dengan pelbagai jenis orang dan ragam. Jadi apa yang Datuk boleh kongsikan pengalaman Datuk sendiri atau apa yang Datuk buat yang memudahkan lagi dalam kita berkomunikasi? Terima kasih Datuk. Soalan yang sangat relevan. Pengalaman saya bekerja dari sebagai pengarah hospital, pengarah kesihatan negeri. Bagi saya pertama, ciri-ciri ketua dan juga untuk mendapat buy-in daripada kaki tangan adalah pertama, seorang ketua itu mesti berilmu. Berilmu maksud dia adalah dia mengetahui tugasan dia, dia juga mengetahui apakah ekspektasi dia daripada kaki tangan dia. Yang kedua, sebagai seorang ketua, kita kena turun ke bawah dan berjumpa dengan kaki tangan kita. Apa yang saya lakukan adalah saya akan mengadakan dialog tahunan di antara kumpulan pekerja ini. Kata ini kumpulan pembantu operasi, ini kumpulan jururawat, ini kumpulan doktor. Saya akan lakukan setiap tahun untuk berjumpa mereka, itu secara rasmi dan tidak secara rasmi pun juga ada, secara rasmi kita adakan perjumpaan tersebut supaya komunikasi terbuka. Mereka lebih selesa berjumpa dengan kita. So, dengan cara ini, mereka ataupun kaki tangan kita lebih mempercayai kita dan lebih amanah dalam melaksanakan tugas. Kerana kita telah menyampaikan hasrat kita, tujuan kita, what is our misi, what is our visi, what is our expectation, apa nilai pekerja yang kita inginkan. Itu kita akan bincangkan dengan kumpulan-kumpulan yang berasingan tersebut. Itu pengalaman saya lah. Baiklah, terima kasih Datuk. Di atas perkongsian yang sangat bermakna, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk di atas kesudian untuk perkongsian kita pada hari ini. Moga perkongsian yang disampaikan bermanfaat kepada semua warga UiTM dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi menyertai Friday kita pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat dan kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Datuk dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.